Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Alisha membawakan Buletin TV PSS. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Wakil SK Taman Bukit Tiram atas pencapaian membanggakan apabila Nurfizana Raudah berjaya meraih tempat keempat dalam pertandingan Gentar Suara peringkat negeri Johor. Pertandingan ini telah berlangsung pada hari Isnin 15 Jun 2026 bertempat di Ayon Bukit Indah, menghimpunkan peserta-peserta terbaik dari seluruh negeri Johor untuk mempamerkan bakat, kreativiti dan keyakinan dalam pertandingan yang dipertandingkan. Kejayaan ini merupakan hasil usaha gigih para peserta, bimbingan guru, pembimbing serta sokongan padu daripada seluruh warga sekolah. Jom kita saksikan sedutan sepanjang pertandingan Gentar Suara peringkat negeri Johor yang telah dirakam oleh kru TV PSS. I'm slowly breaking down and oh it's hard to see you but I wish you were right here. Oh it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no I don't need you but I miss you, come here. And oh it's hard to see you but I wish you were right here. Sekalum penghargaan dan tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Semoga pencapaian ini menjadi pembakar semangat untuk terus mengharumkan nama sekolah pada pertandingan yang akan datang. Saya Siti Nur Alisha bersama kru TV PSS SK Taman Bukit Tiram mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.